rasa kita ni lawan sama je macam tadi. Macam ulang-ulang je. Aku rasa Himat penenang Robozod dah 3 kali ulang dah ni. Ini teknik ni meter nak mengelak lah tu. Apa pasal badan aku tak siap render pula ni? Robozeta, saya telah berjaya mengesan kelemahan raksasa ini. Aku harus menyerang di bahagian topi. Hanya di situlah punca kuasa. Berikan kuasa kepada Robozod. Alahat bos, apa ni? Kena gitai lagi kita ni bos. Aduh. Nak mencarut pula aku rasa. Alah, bos. Macam tak biasa kalah. Kalah ke, menang ke, asal gaji kita orang tak miss, kita orang tetap setia dengan bos. Lah, bos. Biar kita orang relax je. Aku dah sakit hati ni, tahu tak? Jangan nak macam-macam lah. Tahniah, Robozeta. Berjaya juga kamu mengatasi situasi yang genting ini. Macam biasa je lah, Cip. Semangat berpasukan kami yang tinggi membuatkan kami lebih baik. Ya, betul kata Riko. Selain daripada itu, disiplin bekerja lah yang menjadikan kami begini. Korang jangan lupa tau. Channel Cik pun memainkan peran penting dalam pasukan kita ini. Ha, betul tu. So, apa lagi? Kita buat parti lah untuk meraihkan kejayaan kita ni. Ha! Best juga tu. Jangan lupa jemput jiran-jiran kita sekali ya. Tapi kita ni ada jiran ke? Kita sambut sama-sama kita je pun dah okey lah. Lagipun, kita selamatkan bandar setannya ni. Bukan untuk anugerah atau nama tau. Baik, Zeno Cip. Kami akan sentiasa memegang teguh kata-kata Zeno Cip tu. Asalkan kita semua bersama menjalankan kebaikan, sudah cukup untuk saya rasa bangga pada kamu semua. Hai kawan-kawan semua. Macam mana episod kali ni? Suka tak? Harapnya kawan-kawan semua suka lah ya. Kami memang akan sentiasa memberikan yang terbaik untuk kawan-kawan semua tau. Baiklah kawan-kawan. Dalam episod kali ni, kita bercerita tentang pembaziran masa ni. Kawan-kawan, kita selalu buang masa kita begitu saja kan? Sayang tau kawan-kawan. Sepatutnya masa tu kita boleh manfaatkan untuk sesuatu yang berfaedah kan? Boleh tak kita cuba uruskan masa kita dengan sebaiknya? Okey kawan-kawan, terima kasihlah kerana menyokong kami ya. Sehingga kita berjumpa lagi di episod yang seterusnya. Baik kawan-kawan, jaga diri, jaga kesihatan dan jaga masa kawan-kawan sebaiknya ya. Jumpa lagi kawan-kawan. Sayonara.